Pernahkah anda rasa otak seperti beku dan susah nak berfikir selepas satu malam tak cukup tidur? Kepala rasa berat, mata pedih dan nak fokus pun jadi payah. Ini bukan perasaan semata-mata, ada rahsia saintifik di sebalik fenomena kurang cerdik akibat kurang tidur yang perlu anda tahu. Setiap kali otak kita berfikir atau bekerja, sel-selnya menghasilkan sisa metabolik, terutama adenosin, anggaplah ia sebagai sampah yang terkumpul dalam otak. Semakin lama kita berjaga, semakin banyak adenosin terkumpul. Ini menyebabkan rasa mengantuk teruk dan memperlahankan semua fungsi kognitif otak. Mujurlah, otak kita ada sistem pembersihan semula jadi. Saat tidur nyenyak, sistem limfatik aktif membersihkan sisa toksik seperti adenosin. Jika proses ini terganggu akibat kurang tidur, sisa akan menimbun. Ini boleh ganggu fungsi saraf, membuat daya fikir anda kekal lembab. Tidur cukup itu penting untuk otak yang sihat dan cerdas.